Hello guys, selamat malam. Ini hari Robin nak buat video tutorial macam mana Robin ikat FG dengan cara yang simple. Lepas tu dia kemas, dan yang paling important dia tak kacau bila kita casting, beli tu tak sangkut dekat cincin lah. Alright, first kali kita buat satu loop yang simple-simple macam tu. Jangan risau, nanti ini kita akan potong So kita buat satu loop macam ni. Alright, lepas tu loop ni kita sangkut pada kita punya reel. Okay, macam tu. Kita tekan drag sikit supaya dia ada tension. Okay, alright, dia ada tension, sudah cukup. So untuk tujuan video ni Robin pakai tali yang sangat kasar. Ini 80 pound, ini pun 60 pound. Alright, supaya korang mudah nak tengok. Okay, first of all, tali ni kita letak dia macam tu. Lepas tu kita belit. Kita belit atas ke bawah. Nampak? Kita tegakkan. Lepas tu kita pergi ke bawah. Okey, pergi ke bawah. Tegakkan macam tu. Nampak? Kita repeat. Atas, tarik sikit, pegang ke bawah. Naik. Atas, bawah, atas, tarik sikit, bawah. Okay. So korang akan face satu isu semasa buat ni, adalah tali dia terkeluar. So bila dia terkeluar, kita tarikkan tension sikit, longgarkan sikit, dan kita continue. Lebih kurang dalam 40 kali atas dan bawah, atas 20, bawah 20. Alright geng, bila sudah siap, tali atas ni dengan leader ni kita pegang bersama. Okay, sini jangan longgarkan dulu, pegang bersama. Ambil tali ni, kita buat half hitch tu, half hitch atas, matikan ke bawah. Okay, lepas tu ke sini pula. So kita buat 2 set. 2 set tu 4 kali dah. Alright, lepas tu kita akan tarik supaya FG tu gigit pada main line tu gigit pada leader. So baik ada satu tool macam ni supaya tangan kita tak sakit. Okay, sini important kita akan basahkan pakai air liur ataupun air. Basahkan ni sebelum kita tarik. Alright, lepas tu kita tarik Okay guys, siap. Okay, lepas tu kita akan potong leader yang terlebih ni sependek mungkin, tapi kita jaga jangan terpotong itu mainline pula. So baik pakai gunting yang sesuai ataupun ketip kuku. Right, nampak? Kemas, dia tak keluar. Okay, so step yang final, Robin akan pakai rod holder ni untuk saya dapatkan tension lagi sekali. So akan lilit kat sini, lilit kat sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, tahan pakai kaki supaya box tu tak gerak. Okay, ini dengan mainline sini kita kemaskan. Macam mana nak kemaskan? Buat half hitch knot. Okay, tadi sini kan, sekarang sini. Nampak?
Okay, sini. Lepas tu kita lawan arah ke sini pula. Sini. So step ni adalah untuk kita, bila kita casting tu, dia tak sangkut pada cincin rod lah. Okay, buatlah sebanyak yang mungkin. Okay, last sekali kita nak matikan knot dia. So cara Robin matikan knot dia, Robin akan pusing 2 kali macam ni dekat jari, dapatkan 2 loop ke bawah. Lepas tu masukkan tag line ke dalam lubang 2 tu tadi. Ini kita kena buat so slow, sebab kita kalau tarik laju dia tak akan kemas. Tarik so slow. Okay. Kemaskan. Lepas tu bila kita potong, kita biarkan satu sikit je. Nampak? Okay, sikit je. Lepas tu pakai lighter. Lighter biasa pun boleh, tapi ini lighter ni beli kat TikTok shop ni, dia windproof. Okay, kita matikan saja. Okay, Robin sekarang akan tunjuk macam mana finishing dia. Nampak? Tali ni kasar untuk tujuan video. Of course senang sikit nak tengok. So kalau bila kita pakai tali biasa, dia akan jadi lagi kemas dan lagi smooth lah. Okay. So semoga video ni dapat bantu korang ikatkan FG dengan cara yang kemas dan kuat. Okay. Mantap guys, thank you.